Hari ni hamba nak cuci sikit tepi rumah ni. Dah semok dah ni. Ini pokok pandang. Batang ni dah panjang dah, nak kena potong, tanam semula. Tak boleh ni. Tinggi sangat dah. Tinggi langgok. Nak kena cuci-cuci dekat nak raya ni. Pokok-pokok bunga kertas ni nak kena trim balik. Rumput-rumput kat bawah tu ni dah tinggi sangat dah. Ni mulberry nak kena potong. Ni rumput-rumput kat bawah nak kena kemas. Wah, tu tanah tak hidup. Nak kena cuci ni. Nak kena cuci, nak kena kemas. Pokok betik dah tinggi, pokok durian pun dah tinggi. Kita buat asus slow. Ada betik masak ni. Boleh boleh dah nak ambil ni. Betik sudah masak, sudah kuning. Ini pun masak juga. Ada 2 biji masak. Okey, kita buat slow. Okey, kita nak start cuci-cuci tepi-tepi rumah ni. Mula-mula kita nak ngejah pokok pandang ni, nak tandang semula. Mana dia punya pisau dia? Ni pisau dapur. Cecang ni. Kena pergi ambil tong sampah kat luar.
Okey. Kita buat kawasan ni pula. Okey, dah siap cuci. Last sekali kita siram air pokok pandan yang kita dah tanam tu, kita siram air lah. Pokok pandan dengan pokok kari. Dah siap dah. Kita bersih tepi rumah. Pokok pandang tu yang dah tua kita tanam baru. Tu ada tiga pasuk. 1, 2, 3. Lepas tu pokok kari. Celah ni pokok kari. Anak pokok kari. Ni ibu dia. Ibu dia besar dah, tinggal anak. Kita tengok setara mana. Sedap sikit mata mandang. Kita buang habis siapa-siapa. Daun-daun lama kita buang. Molek petik tu. Okey. Jadi redup ni bila ada pokok betik ni, pokok durian ni dia jadi redup kat sini. Kalau tak cuci jadi tempat nyamuk. Molek redup ni. Pokok nenah jadi naung. Pokok keladi ni lama-lama dia jadi nak mampu. Tapi isi dia ada lagi ni. Molek besar isi dia. Besar isi dia ni. Boleh makan keladi ni. Cuci. Dia dah kebun sekakang kera tepi rumah. Masuk dah ni. Molek masuk. Molek dah masuk tu. Ada 2 butir masuk. Molek molek masuk.
Okey. Beres. Oh. Okey. Beres.